kertas ini kepada guru yang jom. Berikan kertas ini kepada guru yang paling dihormati. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa memastikan murid fokus. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa memastikan murid fokus. Berikan kertas ini kepada guru yang paling dihormati. Urusan saya lah, Cikgu Samsudin. Dia yang bagi kat cikgu. Cikgu lah yang paling dihormati untuk dia. So, murid nak yang bagi? Terima kasihlah kerana pada guru paling dihormati untuk saya. Terima kasih banyak. Berikan kertas ini kepada guru yang paling susah nak marah. Berikan kertas ini kepada guru yang paling susah nak marah. Agak-agak siapa ni saya tadi? Ya, ni Kaiza kasih kat cikgu. Saya ni bukanlah susah nak marah. Senang juga nak marah. Tapi mungkin ada di kalangan awak nampak saya tak suka marah. Apa pun terima kasih kerana memilih saya. Terima kasih. Saya nak awak bagi apa? Berikan kertas ini kepada guru yang paling banyak cerita lucu. Berikan kertas ini kepada guru yang paling banyak cerita lucu. Siapa? Perasaan Ustaz. Saya ke? Ya. Kenapa kau cakap Ustaz banyak cerita lucu? Ya, kalau kat kelas. Iya ke? Ya. Perasaan Ustaz. Ustaz rasa lucu lah. Sebab awak pilih saya. Banyak cerita lucu. Jadi saya rasa lucu. Ini dapat ke saya. Dapat ke saya ni? Okey, terima kasih. Bye. Tengok. Cerita lucu Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa membuat murid serasa dihargai. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa membuat murid rasa dihargai. Wow. Rasa dihargai lah. Terima kasih. Berikan kertas ini kepada guru yang selalu buat murid ketawa. Kepada guru yang selalu buat murid ketawa. Okey, gembira, suka dengan awak. Berikan kertas ini kepada guru yang sekali pandang terus murid diam. Sekali pandang terus murid diam. Cikgu, sabar. Sabar. Berikan kertas ini kepada guru yang sekali pandang terus murid diam. Cikgu. Perasaan cikgu apa? 1 2 3. Berikan kertas ini kepada guru yang paling berbakat.